Hari ni kita orang nak beranak nak cuci belakang kedai ni. Ada apa bang? Ada apa? Ada karat. So Kak Ferry akan gunakan brush watercolor. Abang guna apa bang? Abang tunjuk. Brush gigi. Abang guna brush gigi. So kita akan cuci di sini menggunakan barang karat kita ni. Abang belakang sikit boleh? Cik tak nampak. Okey. Abang tulis huruf B. Oh tapi nampak sekali je Taki lalu dia dah. Tengok. Oh yes. Nampak tak? Nampak tak? Biar Taki boleh berkarya. Tengok ni Kak Ferry sental bahagian nak erak ni. Karat dia memang tak hilang. Ni kalau Kak Ferry duduk sini 7 hari 7 malam pun belum tentu karatnya hilang. Memang tak hilang. Tapi Akib, tengok Akib. Alah Akib, patut Akib buat B. Patut BA. Tak apalah. B. Tengok Akib lukis huruf B dengan apa Akib? Tunjuk Akib. Dengan brush watercolor dengan sabun badang. Dengan sabun badang karat bang. Dengan sabun badang karat. Tengok. Diikut je dekat huruf B tu hilang. Padahal buat kat sini tak hilang. Abang buat kat sini huruf A. Buat kat sini huruf A. Ni tadi Kak Ferry dah sental kau tak hilang. Ni suruh Akib buat je. Huruf A. Tengok. Huruf A. Tengok. Tak cantik bang. Nak tunjuk je. Tengok. Tengok. Tak hilang ni. Okey, tengok kat sini. Tengok ni, tak hilang ni. Akib buat kat sebelah. Guna brush yang lembik. Brush Kak Ferry lagi keras, lagi besar. Okey, lagi keras dan lagi besar. Okey, brush Kak Ferry ni lagi keras dan lagi besar. Tadi Kak Ferry dah guna brush besar tak hilang. So Kak Ferry akan guna cotton bud. Okey, BAD. Tengok ya, Kak Ferry buat. Tengok tadi ku kerah dia tak hilang. Ni kita nak buat huruf D. Tengok satu penutup tadi tak habis lagi awak. Kat sinilah tadi Kak Ferry kerah karat ni. Kak Ferry sental, Kak Ferry berus tak hilang. Takif guna berus watercolor je. Karatnya mencair. Kak Ferry guna lagi dengan cotton bud. This is cotton bud. Tak ada yang special, cotton bud. Ni kulit telinga. Jadi nampak? Jadi nampak? Ni Akib buat. So memang function terbukti. Akib je.